Dendeng ni, dia kalau ziplock, dia akan ada layer getah dekat dalam tau. Korang biasa tak beli macam krepek ke apa, kacang kat supermarket tu, dia ada seal getah kat dalam yang korang boleh tekan, tarik, dia akan lock balik kan. Okay, seal tu, dia untuk makanan kering boleh, tak ada masalah, macam kacang semua. Tapi untuk dendeng, kita kena retort. Kita masukkan dia dalam mesin yang temperature tinggi dan pressure tinggi. So, bila temperature tinggi tu kena dekat rubber dalam tu, most likely dia akan bocor, dia akan cair, dia akan leaking. Sebab tu KA tak boleh pakai ziplock tu. Sebab tu kalau korang pergi supermarket kan, macam contoh produk apa paste kari ayam ke, ataupun korang cari Ibrahim punya kuah apa benda nyonya ke apa kan, korang perasan semua packaging macam lebih kurang yang dendeng nyet ni. Sebab memang tak boleh letak rubber seal, tak boleh. Dia akan cair dalam proses retort. Tapi kalau korang pergi bahagian kering, bahagian keropok, bahagian kacang, bahagian krepek apa semua tu, semua ada seal. Tak ada masalah. Itu yang advantage and disadvantages of doing retort process lah.